Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia, dan salam IPJ KIK di hati. Saya Divyasri, anak perempuan Satyanadam dari kelas PT2 S2-5, ambilan Jun 2022 dan merupakan seorang adik kadet remaja sekolah KRS IPJM Kampus Al-Muhas. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang kepentingan nilai moral dalam kehidupan kita. Nilai moral ialah prinsip asas yang membimbing tingkah laku manusia ke arah kebaikan, hormat menghormati, dan kehidupan harmoni. Ia menjadi panduan dalam membuat keputusan adil dan mengelakkan tindakan tidak beretika. Antara nilai penting ialah kejujuran, rajin, bertanggungjawab, hormat, tolong-menolong, kesederhanaan, dan kasih sayang. Amanah nilai moral membantu khasiat terpuji, mengukuhkan hubungan sesama manusia, dan mewujudkan suasana harmoni di rumah, sekolah, tempat kerja, dan dalam masyarakat. Di sekolah, nilai ini dipupuk melalui kerja kumpulan, aktiviti kurikulum, dan interaksi harian antara guru dan murid. Manakala, di Institut Pendidikan Guru IPG, nilai moral diterapkan melalui program akademik, kurikulum, projek komuniti, aktiviti badan beruniform, dan pembelajaran bilik kuliah. IPD berperanan melahirkan bakal pendidik berilmu, berakhlak mulia, berintegriti tinggi, dan menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Hari ini, fokus saya ialah kepada nilai kerjasama. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, kerjasama bermaksud usaha bersama oleh beberapa pihak untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai ini membolehkan tugasan atau projek diselesaikan dengan lebih berkesan selain mengeratkan hubungan sosial, memupuk tanggungjawab bersama, dan membina sikap toleransi. Kerjasama dapat dilihat dalam masyarakat melalui gotong royong, bantuan kepada mangsa bencana atau projek kemasyarakatan. Di sekolah, ia berlaku apabila murid bekerjasama dalam tugasan kumpulan, menganjurkan pameran atau menyertai sukan tahunan. Di tempat kerja pula, kerjasama meningkatkan produktiviti dan mewujudkan suasana harmoni. Di IPD, kerjasama menjadi tunjang kejayaan pelatih guru. Mereka bekerjasama dalam tugasan berkumpulan, projek komuniti, mengurus program seperti Hari Sukan IPD dan aktiviti badan beruniform. Melalui kerjasama, pelatih dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Ini mempersiapkan mereka untuk dunia perguruan yang memerlukan kerja berpasukan antara guru, ibu bapa dan masyarakat. Dalam KRS, kerjasama sangat penting untuk memastikan setiap aktiviti berjalan lancar. Contohnya, semasa latihan kawat kaki, semua ahli perlu bekerjasama untuk bergerak seragam. Ketika berkemahan, kerjasama dalam mendirikan kemah, menyediakan makanan, menjaga kebersihan dan memastikan keselamatan peserta amat diperlukan. Melalui aktiviti berpasukan seperti pertandingan kawat kaki, aktiviti lasak atau projek amal, ahli KRS belajar menghormati arahan, bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing dan saling membantu rakan seperjuangan. Ini mengukuhkan semangat setia kawan dan membina jiwa kepimpinan yang kental. Ini merupakan antara contoh perbuatan yang mempunyai nilai kerjasama. Selain itu, jom kita tengok apakah kepentingan kerjasama. Kerjasama membolehkan sesuatu matlamat dicapai dengan lebih cekap kerana setiap individu menyumbang mengikut kebolehan masing-masing. Ini dapat mengelakkan pembaziran masa dan sumber sekaligus meningkatkan produktiviti. Selain itu, kerjasama memupuk semangat setia kawan, meningkatkan rasa saling percaya dan membentuk hubungan sosial yang kukuh antara ahli kumpulan. Kerjasama juga membina rasa empati dan keprihatinan terhadap orang lain. Melalui pengalaman bekerjasama, seseorang belajar memahami cabaran dan kelebihan rakan-rakan, lalu membentuk sikap saling membantu dan bertimbang rasa. Ini sangat penting dalam dunia pendidikan, di mana guru perlu memahami keperluan pelajar yang berbeza-beza. Dalam konteks IPD, kerjasama membantu pelatih guru mengasah kemahiran berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik dengan bijak, dan membuat keputusan secara kolektif. Ini mempersiapkan mereka untuk realiti dunia perguruan yang memerlukan kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat dalam mendidik generasi akan datang. Lebih jauh lagi, nilai kerjasama menggalakkan inovasi. Apabila berbagai idea digabungkan dalam satu kumpulan, hasilnya lebih kreatif dan berdaya saing. Kerjasama juga membentuk kecekalan dalam menghadapi cabaran kerana ahli kumpulan saling menyokong antara satu sama lain. Tanpa kerjasama, usaha yang dibuat cenderung menemui kegagalan akibat konflik, kurang persefahaman atau semangat berpuak-puak. Oleh itu, kerjasama mesti sentiasa diamalkan untuk memastikan kejayaan, keharmonian dan kemajuan berterusan. Kesimpulannya, nilai kerjasama adalah asas kejayaan dalam kehidupan seharian. Sama ada di sekolah, dalam KRS, di IPG atau dalam masyarakat, kerjasama menjadikan tugasan lebih mudah, meningkatkan semangat berpasukan dan membina hubungan kukuh.
Marilah kita bersama-sama mengamalkan nilai kerjasama demi membina masa depan yang lebih gemilang. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.